Hello, welcome back to my channel. Okay guys, so ni aku dekat Pokmat. Actually aku datang Pokmat ni sebenarnya aku bukan nak beli benda ni, ataupun aku nak beli ni juga. Walaupun aku nak kata tak, aku tak nak beli ni. Sebenarnya aku nak beli bukan ni juga, tapi dia lebih kurang macam ni lah, cuma bukan yang ni. So ni antara yang aku nak beli juga. Ni pun antara yang aku nak juga lah, tapi bukan yang ini juga aku nak beli. Jadi aku nak beli apa? Aku pun tak tahu nak beli apa. So aku beli je lah satu benda ni macam menarik. And then ni Eco Series yang baru. Aku pun ambil lah satu juga. So kita ada dua. And then kita bayar. Lepas tu inilah dia tujuan utama aku datang TRX ni. Datang Pokmat TRX ni. Sebenarnya aku nak cari casing ni, tapi casing ni untuk phone aku tak ada. Dia ada untuk iPhone 16 Pro dengan 16 Pro Max ni. Tak apalah, tak ada rezeki, beli ni je lah. A few moments later. So now kita nak pergi Gundam hunting demi promotion. Aku datang KL, sedang Gampla Terminal. Macam mana aku nak masuk? Dia kunci. Masuk ke ni ke? Iyalah tu. Oh, masuk sini. Betul lah kan? Tak, aku masuk ke? Aku tak tahu betul ke tak. Aku masuk ke? Sebab ini tak buka. Oh ni kedai dia. Halo. Boleh rekod lah. Ni aku nak. Cari dia ni. Mana tadi? Ni. Ni aku nak. Aku dah jumpa dah. Aku punya punca racun. Paen. Hari ni tak ada buat live lah? Hari ni malam sikit sebab kita tengah lagi. Dari mana? Melaka? Melaka. Dari Melaka? Dari Melaka. Datang ada? Datang sini sebab promo kan? Oh, datang juga. Itu dah janji dalam komen. Kita datang lah. So done. Okay, thank you juga lah. Tu je Okay, berapa Roger je. Dapat juga jumpa. Alright. Idola kat TikTok. Okay. Jumpa kat TikTok. Okay, thank you. Sedang gila banyak siut. Baru ni sini banyak kedai kereta tu. Kereta mahal. Ush. Dah penuh tu. Oh, gila bah. I'm so happy right now. Sekarang dah pukul 4. Aku nak kena balik Melaka dah. Aku sebenarnya tak makan lagi tu daripada pagi. Sumpah lapar. Kau tahu tak aku lapar? Tadi pun aku macam malas nak makan sebab entah. Sebab aku nak cepat sebenarnya. Aku just datang TRX tu, aku nak beli Pokmat ni. Aku just nak beli ni. Lepas tu aku nak pergi kedai Gundam ni je untuk beli Gundam ni. Tu je. So now semua dah settle. Mari kita balik. Ke nak aku buat unboxing kat sini? Lighting macam baik kat sini tau. Tu rambut aku makin pendek dah. Baru style. Later, in the void. Sarang. Aku dah rekod ke belum? Dah. So inilah dia hasil kita hari ni. Actually aku nak buat unboxing ni je.
Tapi sebelum tu kita review gundam yang aku beli. Aku beli ni bukan aku punya. So aku beli ni. So ni dua bukan aku punya. Sorry lah, kita tak main HG. Tapi aku beli HG juga. Aku beli HG ni. Benda murah lah, RM80 je. Aku beli kan. Yang satu sebab dia feeder. Lepas tu aku ada beli the big guy. Aku ada kit nak beli lagi tau sebenarnya. Tapi aku tak boleh beli. First, sebab kit tu mahal. Boleh je beli tapi tak nak beli. Aku bukan tak nak beli, tapi memang tak nak beli pun. Lepas tu tengok bilik aku dah penuh weh. Aku dah tak ada tempat weh nak letak weh. Jom ni korang tengok. Kan aku buat almari tu kan. Aku buat rak tu kan. Jadi rak tu dah full. Ni aku tunjuk. Sabar sekejap. Kau tengok. So ni rak aku tu. So atas dah kita hang situ. And then sini ada gundam. So sini pun ada gundam yang belt masuk kat aku. And sini aku punya box. Ini yang sebelum ni punya tau. And ni tak buat lagi. Ni aku punya backlog. Ni belum buat lagi. Yang lain ni semua dah pasang. Astrea tu pun dah pasang. Tu dia. Lepas tu yang atas tu dah pasang. And then dekat situ. Nampak tak? Ni dah pasang. Ni virtual dah pasang. Dan dekat sini. So aku ada ni hadiah birthday aku. Orang bagi. Lepas tu aku ada Bill Strike. Ni aku baru beli bulan lepas. Bill Strike. Lepas tu kita ada Vida, MG Vida, Dynamize ke Dynamize ke. Lepas tu kita ada Kyrios. Ni Magnum ni, Ash Magnum dengan tu sama lah tahun lepas punya backlog. Lepas tu ni raya aku beli P Bandai, Banshee Non. Lepas tu sini tak pasang lagi. RG, aku ada RG No. Ni RG, betul lah RG No dengan RG Hainu. So aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuklah ni 11 dan 12. Ni pun tak pasang, kira lah sekali 13. Aku tak apa, kita nak cakap banyak lagi. Aku nak buat unboxing. Aku punya Hirono, bukan ni, tapi Hirono yang aku beli tadi. Actually aku tak nak beli pun benda ni. Bukan tak nak beli, nak beli. Tapi tak nak. Tanpa buang masa, marilah kita unboxing. So aku beli 2 je. Aku beli ni Mime ke Mime, M-I-M-E, Mime series. Dengan ni yang baru, Echo series. Okay, before that yang aku paling nak, aku nak ni Devil Ray ni. Devilry tu. Lepas tu aku nak Unspoken. Lepas tu aku nak Passion. Lepas tu aku nak Prison dengan Destroy. Sebab ni antara yang aku nak lah. Tapi kalau dapat yang lain pun tak apalah. Bismillah. Mic kat sini. Buka guys. Buka apa? Kenapa susah sangat nak buka ni? Terasa lu. Aku rasa aku macam dapat prison tu. Okay, dia ada kat ni. So kita tengok. Apa tu? Aku dapat Unspoken, bye. Antara yang aku nak Unspoken. Cantik tu packaging dia. Lawa tu. Aku first time beli benda ni. So lawa tu. Sayang pula aku nak buka. Comel. Oh my god. Wih, bapak comel siap. Tengok. Bapak Dan kita tengok yang
Eco series. Series ni yang baru punya release lah. So antara semua ni, actually aku nak semua sebab semua karakter dia macam cute. Tapi yang aku paling nak, aku nak Backoff. Lepas tu aku nak ni, so connection ni pun macam cute kat. Lepas tu ni Hiding Behind You dengan Ethan dengan Night ni. Kampung buang masa mari kita. Sekali aku dapat secret bapak gempak. So dia nak buka memang nak kena koyak atas ni tu. Aku stress lah pula. Tu aku yang terlalu berjaga-jaga nak buka sebenarnya. Terasa dia. Okay, packaging ni memang cantik lah. Setelah aku rasa-rasa, aku macam dapat breakout plan tau. Kita tak tahulah, kita tengok tag dia. Aku dapat Ethan tu, yang aku nak tu. Dinosaur ni tu. Wih, bapak lah cute gila nak. Bapak hijau, mak kau hijau. Sure lah. Aku dapat antara yang aku nak tu. Kau tengok sini ada pegang dinosaur dia warna hijau. So dinosaur dia kat sini. Bapak lah comel gila. Tengok bila aku pegang macam ni dia macam pandang each other. Dia side eye. Itulah vlog untuk kali ni. Dah tak ada dah. Dah habis dah. Itulah, bye. Kita jumpa lagi di masa akan datang dan di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Comel si jiwa.